Malam berikutnya, sekitar pukul 4 pagi, ketika Cody sedang lena tidur, dia dikejutkan oleh satu bunyi yang kuat seperti ada sesuatu jatuh di ruang bilik Wan. Saya tengah tidur, tiba-tiba bunyi benda jatuh di bilik Wan. Bunyi dia sangat kuat. Sampai saya terjaga, ingatkan Wan terjatuh. Saya terus bangun dan lari tengok Wan, tapi dia dengan lenanya tengah tidur. Bila saya nak masuk balik ke bilik, saya perasan macam ada orang ikut dari belakang. Tapi saya buat tak tahu je. Baru saya nak mula lelapkan mata, tiba-tiba dekat bilik sebelah bunyi macam orang tutup pintu. Dia tutup tu kuat sangat. Saya pun apa lagi, saya jeritlah, "Why?" Saya sergah sebab terperanjat. Kemudian saya baca bismillah, zikir. Saya buat tak tahu dan cuba untuk tidur. Tapi saya tak lena malam tu sampai siang. Cerita pelakon filem Ophelia itu lagi, dia tidak akan melupakan momen-momen mendebarkan ketika malam kejadian.